Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi malam ni aku nak share satu video. Okay, water heater. Ni water heater. Okay, brand Rubin. Okay, seperti mana model yang ada dalam ni lah. IE991D. Okay, dengan heater dia 3.3 kW. Okay, ramai yang rasanya ada yang dah share. Okay, kalau tak silap aku daripada Pelonet. Okay, water heater Rubin banyak yang dia share. Dan aku pun tengok video ni. Okay, kerosakan untuk heater ni adalah, sekejap aku on dulu, aku sambung dengan plug ni. Okay, kerosakan dia seperti ni lah. Tapi waktu tu warna hijau ni dia tak menyala. Ni aku dah repair. Dia bunyi beep panjang. Bunyi beep tu panjang. Tapi sebelum ni warna hijau ni tak menyala. Ni dah repair ni dah menyala dah. Okay, dah bunyi beep. Okay, kerosakan yang di share dalam video YouTube adalah berkaitan dengan earding lah. Ni ada satu terminal earding kat sini. Ini sambungan dia sebelah fuse. Sebelah sini dia fuse. Dan sebelah atas daripada ground ni, wayar bumi ni, kalau boleh tengok situ dia ada R42, iaitu nampak R42 270K 1 watt. Tapi resistor aku sambung sebelah bawah lah. Okay, itu tak ada hal lah. Okay, 270 1 watt. Biasanya yang share adalah kerosakan dia di resistor tu 270 1 watt. Dan satu lagi adalah opto coupler kat sini. Sebab nanti daripada resistor tu dia akan pergi ke opto U2. Okay, aku zoom sikit. U2. Yang ni aku pun dah tukar tapi tak jadi. Okay, resistor tu aku check. Mana tadi? Resistor 270 aku check. Okay, tak ada masalah. Wayar bumi, yang ni tak ada masalah. Yang ni okay. Cuma kabel yang asal ni, wayar bumi dia memang putus. Okay, kabel bumi dia memang putus. Jadi yang ni aku dah tukar baru lah. Dia buat macam ni, dia asal dia pun dia pakai kabel ni. Aku kekalkan dengan kabel ni juga 2.5. Dan beberapa tahun kabel ni dia putus lah. Okay, biasanya water heater dia akan direct 2.5 atau 4mm lah. Dia akan direct masuk ke terminal ni. Tapi yang ni dia dipasang kabel flexible kabel ni. Aku kekalkan yang dia pasang tu lah. Okay, wiring macam mana tahu rumah dia. Cuma dia bagi heater kat aku. Okay, kemudian aku dah tukar kabel ni dan juga opto tu lah. Sebabnya resistor tu ok. 270K dapat dalam 273K. Okay. Jadi apa yang aku buat, apa yang aku nampak adalah secara visual dia. Kau tengok komponen kat sini, semua cantik. Tapi ada satu komponen ni, itu IC ni. Aku suspect IC ni dia problem. Tengok kaki dia. Jadi dia dah bertukar color kaki dia tu.
Kau tengok nombor IC kan ni. Tengok kaki dia, pin dia tu. Terus ni satu hal ni. IC ni dia buang nombor. Aku tak tahu bawah IC tu ada nombor. Yang ni tak ada nombor. Ni main style apa, tak nak bagi repair ke. Okay, mungkin bawah IC tu ada nombor, tak pasti. Ni kita buang lah. Okay, yang lain ada nombor dia. Okay, IC ni ada di bahagian ni. Ada IC tu. IC berapa? U berapa tu? Ini aku dah tukar baru. Nombor dia tak nampak. Ada LM358P. P daripada tepi LM358P. Kalau ini tak nampak. Ini tu tukar IC tu. Ini yang original dia. 358P. Okey, nampak beza. Jadi kalau kita perhatikan secara visual, nampak tak berapa nak cantik lah dia punya pin tu. Jadi aku tukar, alhamdulillah. Aku tukar tu, okey, normal dia akan jadi macam ni. Aku on akan hijau dulu. Sorry, aku cross dulu wire view tu untuk test. Dia bunyi beep dan dia test. Kalau okey, dia padam. Okey, sekali lagi. Sebab kadang-kadang ada kawan-kawan repair kita, dia nak tahu normal dia macam mana. Keadaan normal dia adalah selepas dia repair, warna hijau dulu. Beep 1, 2, 3, 4. Yang kelima, tengok bunyi relay dan hijau. Okey, kita cuba test strip. Ini. Bunyi macam tu lah. Okey. Jadi dah berjaya repair. Aku nak bagi customer pasang balik dah. Aku nak tahu dia punya feedback lah. Dan aku minta juga dia tolong test strip. Okay, untuk confirmkan dia berfungsi dengan baik lah. Okay, setakat itu saja video ni kali ni. Okay, dalam beberapa hari ni aku asyik cerita pasal bateri saja. Memang banyak lagi bateri. Okay, penuh bateri sampai ke bawah. Bateri penuh. Okay, bateri semua lithium. Okay, lead acid. Sebab minggu ni ada 4 minggu aku akan ada kelas dengan TMB nak cakap pasal bateri. Jadi testing ada yang aku dah buat, aku tunjukkan dalam video. Biasa aku tak share yang video testing tu, aku buat hanya untuk aku je. Jadi kali ni aku banyak share pasal bateri. Harap ilmu yang bateri tu bermanfaat lah. Okay. Okay, harap ilmu repair water heater ni pun bermanfaat untuk yang pakai brand Rubin ni. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.